sejahtera. Hari ini saya Noda Madlina binti Nur Syarif akan membentangkan tajuk sejarah lisan iaitu Suara Masa Lalu Panduan Masa Depan. Pembentangan ini berkaitan pelaksanaan sejarah lisan dalam pendidikan sejarah sekolah rendah serta ciri-ciri guru sejarah yang berkesan dalam konteks abad ke-21. Jadi BIG idea bagi pembentangan ini ialah sejarah, mendengar masa lalu, mencipta masa depan, pemangkin inspirasi dan memori memartabatkan pendidikan negara. Sejarah bukanlah sekadar himpunan fakta atau tarikh. Ia adalah kisah kehidupan sebenar manusia yang membentuk identiti bangsa. Pendekatan sejarah lisan menjadikan pembelajaran sejarah ini lebih hidup dan bermakna kerana murid-murid dapat mendengar sendiri pengalaman daripada generasi yang terdahulu. Melalui kaedah ini, murid bukan sahaja memahami peristiwa tetapi turut menghayati nilai perjuangan, semangat dan juga jati diri bangsa. Seterusnya kita pergi kepada konsep sejarah lisan. Sejarah lisan ini bermaksud kaedah untuk mendapatkan maklumat sejarah melalui cerita, pengalaman dan juga pandangan individu yang pernah melalui sesuatu peristiwa. Jadi antara kaedah yang digunakan ialah kaedah temu bual, rakaman audio dan juga video serta transkripsi kisah lisan. Pendekatan ini membantu murid membina empati, pemikiran sejarah serta semangat patriotik kerana mereka mendengar kisah sebenar daripada sumber manusia yang hidup. Jadi kita pergi kepada kepentingan dalam pendidikan. Jadi pelaksanaan sejarah lisan sangatlah penting dalam pendidikan kerana ia menjadikan pembelajaran ini lebih kontekstual dan juga berasaskan pengalaman. Jadi murid ini dapat menghubungkan diri dengan komuniti dan juga budaya tempatan. Selain itu, pendekatan ini menyokong konsep pembelajaran bermakna di mana murid-murid ini bukan sekadar menghafal fakta tetapi memahami nilai di sebalik setiap peristiwa sejarah. Seterusnya kita pergi kepada isu pelaksanaan di sekolah rendah di mana namun begitu pelaksanaan sejarah lisan di sekolah rendah berdepan dengan beberapa cabaran. Yang pertama, guru menghadapi kekangan masa kerana jadual pengajaran yang padat. Yang kedua, kekurangan sumber dan juga latihan. Ia menyebabkan guru ni sukar untuk menggunakan rakaman audio ataupun video sebagai bahan pengajaran mereka. Yang ketiga pula, keterlibatan komuniti tempatan masih terhad. Jadi tiada semua warga setempat bersedia untuk mahir untuk berkongsi kisah mereka secara formal. Jadi oleh itu, strategi inovatif perlulah dirancang bagi mengatasi isu-isu yang saya sebutkan tadi. Kita pergi pula kepada pengurusan kurikulum dan digitalisasi. Dalam konteks pengurusan kurikulum, guru ni boleh menyepadukan sejarah lisan dalam tema-tema tempatan KSSR. Sebagai contoh, murid boleh menjalankan projek menemu bual datuk ataupun nenek tentang sejarah kampung. Guru juga boleh memanfaatkan sumber digital seperti Padlet, Canva, YouTube, CapCut dan juga Google Sites bagi membantu murid-murid ni menghasilkan dokumentari mini. Jadi kaedah ini bukan sahaja menarik minat murid tetapi juga memperkukuhkan kemahiran abad ke-21 mereka seperti kolaborasi, komunikasi dan juga kreativiti. Kita pergi kepada guru sejarah yang berkesan, ciri-ciri dia, okey. Sejarah guru yang berkesan adalah mempunyai beberapa ciri utama. Yang pertama, berfikiran kritis, mampu menilai dan mentafsir pelbagai sumber sejarah dengan objektif. Yang kedua, kreatif dan juga inovatif di mana mereka menjadikan sejarah lebih menarik melalui penggunaan media digital dan juga aktiviti interaktif. Yang ketiga, empatik dan komunikatif di mana mereka menghargai kisah manusia serta mengaitkannya dengan nilai kemanusiaan dan patriotisme dalam kalangan murid. Jadi gabungan ketiga-tiga ciri ini menjadikan proses pengajaran lebih berkesan dan juga lebih bermakna di mana murid-murid ini lagi fahamlah untuk belajar sejarah. Inovasi dan juga cadangan. Antara cadangan bagi memperkukuhkan pelaksanaan sejarah lisan ialah yang pertama, membangunkan pangkalan data digital sejarah tempatan yang boleh diakses oleh sekolah. Yang kedua, menyediakan latihan khusus kepada guru untuk menguasai teknik sejarah lisan dan juga penyuntingan video asas. Yang ketiga, menggalakkan kolaborasi antara sekolah, komuniti dan juga muzium bagi memperkayakan sumber sejarah yang autentik. Jadi langkah-langkah ini dapat menjadikan sejarah ni sebagai subjek yang lebih dekat dengan realiti kehidupan murid. Seterusnya, impak pendekatan ini. Apabila sejarah lisan dilaksanakan dengan baik, impaknya sangatlah besar di mana ia menjadikan murid ni lagi menghargai sejarah dan memahami identiti diri mereka. Pembelajaran juga menjadi lebih aktif, menyeronokkan dan kontekstual. Dalam masa yang sama, guru ni jadi lebih kreatif, inovasi dan juga sentiasa mencari pendekatan yang baru untuk menyampaikan ilmu sejarah secara menarik dan juga lebih dapat menarik minat murid.
Jadi, sebagai kesimpulannya, sejarah lisan ni ialah jambatan ilmu yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Ia memberikan peluang kepada kita untuk mendengar suara generasi terdahulu dan menjadikannya panduan untuk membentuk masyarakat yang berilmu dan juga berjiwa bangsa. Sebagai bakal pendidik itu saya, tanggungjawab kita ialah menghidupkan semula kisah masa lalu agar terus menjadi inspirasi kepada generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.